Hello, anak-anak tahun 2. Okey, walaupun cikgu tak ada, kerja tetap cikgu bagi. Okey, nanti cikgu bagi kertas photostat. Jadi kertas photostat nanti awak tampal dalam buku tulis. Jadi ada siapa ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4 dulu. Cikgu bagi 4 dulu. Okey, ada 4. Jadi tampal ikut turutan. Ni yang pertama, ni yang kedua B, C yang ketiga, D yang keempat. Okey, ada 4. Jadi sebelum tampal, pastikan dalam buku awak tu mesti bertulis hari ni hari apa? Selasa. Garis. Hari ni berapa hari bulan? 17 Jun tahun 2025. Garis. Okey, untuk hari ni dengan esok kita ulang kaji dulu, darab balik. Okey, hari Khamis baru kita masuk tajuk bahagi. Okey, contoh je dah beri dah. Okey, dalam kotak kumpulan apa? Okey, kotak yang pertama, awak kira kotak ni ada berapa? Itu saja. Kotak yang pertama, awak kira ada berapa kotak? Contohnya dia dekat sini. Kenapa 4? Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 akuarium. 4 akuarium. Kumpulan 4. Mana dapat 4? 4 ni adalah dalam satu kumpulan ada 4 ekor ikan. Sebab tu nama dia 4. Ada 4 kumpulan 4. 4 kumpulan 4. Okey. Contoh ni layang-layang. Ada berapa kumpulan? 1, 2, 3. Ada 3 kumpulan. Dalam satu kumpulan ada berapa? Dalam satu kumpulan ada 2. Jadi 3 kumpulan. Mana dapat 3 kumpulan? 1, 2, 3. Ada 3 kumpulan. Satu kumpulan ada berapa? 2. Satu kumpulan ada 2. Jadi 3 kumpulan 2. Macam tu. Maknanya kotak yang pertama awak kira ada berapa kumpulan. Yang belakang ni kita sebut tu 2 kali. Awak kira dalam satu kotak ni ada berapa. Kalau yang ini 8. Kalau yang ni ada 10. Macam tu. Yang depan ni awak kiralah ada berapa bilangan kumpulan. Belakang kumpulan yang nak kira berganda, awak kira dalam satu kumpulan ni ada berapa. Beres? Okey, nanti tanpa lawa-lawa, jangan terkeluar pada buku. Okey, jangan, kalau guna gam air tu jangan terlalu banyak, nanti melokek-lokek. Okey, B bina ayat matematik. Yang ini pun kita dah buat, iaitu mendarab sebenarnya adalah operasi tambah berulang. Maknanya nombor tu kita tambah, nombor yang sama kita tambah berulang-ulang. Nombor yang sama kita tambah. Jadi bila kita ringkaskan, kita dapatlah darab. Contohnya, nombor 1 ni adalah buah limau. Awak tengok ni kotak ni. Awak tengok kotak ni. Kotak ni mewakili kotak di atas. Ya. Kotak kecil ni mewakili kotak di atas. Jadi apa yang perlu isi? Awak isi. Dalam kotak ni ada berapa limau? 2. Nombor 2, 2. Nombor 2,
2. Nombor 2, 2. Nombor 2, 2. Tu fungsi dia. Jadi, macam mana kita nak kira? Siapa dulu? Kumpulan dulu. Ada berapa kumpulan 2, 2? 1, 2, 3, 4, 5. Kita kira kumpulan dulu. Ada 5 kumpulan. Nak darab dengan siapa? Dalam satu kumpulan ada berapa biji limau? 2. Ingat balik. Okey. Untuk tambah berulang, awak kira dalam kotak tu ada berapa? Dalam kotak ni ada berapa? Dalam kotak ni ada berapa? Tulis bilangan objek yang ada di dalam satu kotak ni, tulis dalam ni. Okey. Lepas tu awak kira berapa jawapan. Itu untuk tambah berulang. Tambah berulang. Kalau mendarab, nombor yang pertama kita kira kumpulan. Kumpulan ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kira kumpulan. Nak darab dengan siapa? Kita darab dengan bilangan objek dalam satu kumpulan. Jadi, erti kata lain, nombor yang berulang yang sama ni, kita letakkan dia di kotak yang kedua. Kotak yang pertama ni, awak kira ada berapa 2? 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Saya ulang. Nombor yang pertama, awak kira ada berapa nombor yang sama? 1, 2, 3, 4, 5. Kotak yang kedua, awak kira dalam kotak ni dia tulis nombor apa? Jelas Okey, jangan salah lagi. Kalau tak ingat, rujuk buku aktiviti. Buku aktiviti pun ada juga yang salah. Jadi saya dah ajar. Dalam kotak ni tulis berapa objek dalam satu kumpulan. Nombor yang pertama, kira ada berapa kumpulan. Nombor kedua, awak tengok dekat sini, dalam kotak ni apa nombor dia. Kalau nombor dia 2, awak tulis 2. Kalau nombor dia 3, awak tulis 3. Itu sahaja. Jadi buatlah 2, 3 dan 4. Itu untuk B. Untuk C, ini adalah garis nombor. Garis nombor ni tak ada masalah. Senang sahaja. Awak isi dulu yang bawah ni. Ni senang ni. Ni 1, 2, 3 berapa? 5 berapa? 7 berapa? 9 berapa? Okey, macam mana nak tahu atas ni pula? Awak tengok yang ini je. Dia lompat berapa? 1, 2. Jadi tulis tambah 2. Lompat 1, 2. Tambah 2. Lompat 1, 2. Tambah 2. Macam tu je. Macam ni pun dia dah bagi dah. Ikut je. Ikut sahaja. Macam ni pun ikut sahaja. Okay. Macam mana awak dapat cari yang ini? Yang ini tambah ini. Dapatlah yang ini. Yang ini tambah yang ini. Dapatlah ini. Sebab tu dia dah bagi dah operasi tambah. Mendarab adalah operasi tambah berulang. Iaitu kita tambah nombor ni yang sama berulang-ulang. Ni buat. Okey. Yang atas tu nombor sama je. Okey, tapi macam nak cek yang bawah ni, awak kena tambah ikut nombor yang berada di dalam kotak. Jelas? Tak jelas boleh tanya cikgu yang ada tu. Mesti dia cikgu tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang ini yang keempat, dia suruh padankan. Contohnya 4 darab 5 sama dengan berapa? Sebenarnya dia terbalikkan nombor je. 4 darab 5 sama dengan 5 darab 4. Ambil pembaris, garis. Cikgu tak ada pembaris. Sekejap. Cikgu pakai pembaris Jangan cakap cikgu tak ada pembaris. Cikgu pun ada pembaris. Okey, contoh je macam ni. Kenapa cikgu garis sini? Sebab nombor dia sama. 4 darab 5 sama dengan 5 darab 4.
dia terbalikkan saja. Siapa nombor 1, siapa nombor 2, bila diderap nombor itu, jawapan dia tetap sama. Tapi awak kena carilah jawapan dia berapa. Jawapannya ada dalam buku aktiviti yang kita buat tu. Boleh? Jadi sesuaikan mana nilai, mana awak kena kira dulu. Count, kira apa jawapan dia. Lepas tu sesuaikan mana jawapan tu yang sah. Jadi untuk hari ini 4 line ni sahaja. Tampal cantik-cantik dalam buku tulis. Pastikan bila menampal tu jangan langkau. Sebab tu gam jangan banyak-banyak. Okey anak-anak. Okey, itu saja untuk hari ini. Jangan buat lecah. Itu saja.